Assalamualaikum Pak Tam. Salam. Masya-Allah lama tak jumpa Pak Tam Sihat eh? Ya, alhamdulillah. Pak Tam, nak apa yang best ni Pak Tam? Ya rebus, basbut. Mi rebus pasembuk. Goreng mamak style. Oh jadi. Kat Masya-Allah. Bagi mi rebus satu, Okey. bagi pasembuk satu. Baik. Makan sini ya. Makan. Ini lapar nak makan lebih sikit. Oh jadi. Masya-Allah. Tunggu ni. Itulah tu. Hujan-hujan. Ya Allah. Hai. Laju Pak Tam Ni berapa lama Pak Tam? Batam ni kan? Pak Tam niaga berapa lama dah? Batam ni mah dekat 30 tahun. Dekat 30 tahun. Kalau dekat sini berapa tahun? Oh, sini saja. Ha. Sini 28. 28 tahun Masya-Allah. Hai. Semua anak Batam. Memang kat sini je Pak Tam sekarang. Dulu dekat depan Rosiam tu. Ha. Pemindahan dalam sini. Okey. Dekat ni Main Mi Rebus Penang. Ya, betul. Depan sekolah Setiawangsa. Ya, betul. Buka hari-hari Pak Tam? Hari Jumaat ya cuti. Hari lain buka? Hari semua buka. Ui masya-Allah. Dari pukul berapa? Start pukul 9.30. Habis tengok habis. 9.30 sampai habis lah? Ya, betul. Biasanya habis pukul berapa? 3, 4, 3, 4.30. Tengok buat ni. Ini dah biasa ni masya-Allah. Yang ni Pak Tam? Lepas semua. Ya. Ni apa Pak Tam? Mi rebus. Mi rebus. Kalau macam ni berapa Pak Tam? Yang ni RM6.50. Ini RM6.50 ya Pak Tam? Sama RM6.50. Yang ni pun RM6.50 Pak Tam? Cantik. Ui baik Pak Tam. Saya makan dulu Okey, jemput. Bismillah.